Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan untuk semua yang dapat bersemuka menerusi Alam Maya pada malam ini. Jadi pada malam ini kumpulan kita gemilang iaitu pelajar untuk sarjana muda sains sosial dengan kepujian psikologi tahun 6 di UKM selaku pelajar RHB juga ingin meneruskan tugasan kita iaitu untuk subjek khusus teori perkembangan kejayaan. Jadi pada malam ini saya sendiri Claire Simon dan bersama dengan dua sahabat saya akan menemubual Puan Bidah selaku pegawai daerah belaga dan kita akan dengar dengan lebih lanjut daripada Puan Bidah sendiri. Tetapi sebelum itu saya ingin minta sahabat saya, saudara Zaid, untuk perkenalkan diri dulu. Okey, salam sejahtera. Nama saya Zaid Ibrahim Muhammad Noor. Boleh panggil saya Zaid. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Bidah kerana setuju untuk kumpulan kami interview dan bertanya sedikit soalan untuk kerja kumpulan kami. Terima kasih Puan Bidah. Sama-sama. Terima kasih. Okey, terima kasih Zaid. Seterusnya seorang lagi sahabat kita, saudara Muhammad Hilman, silakan. Okey, selamat petang atau selamat malam. Okey. Selamat berkelala Puan Bidah. Audio mute. Okey. Selamat petang atau selamat malam. Selamat berkelala Puan Bidah. Okey. Nama saya Muhammad Hilman. Bersama kumpulan saya Puan Claire dengan Zaid untuk subjek ini. Jadi kita mungkin boleh teruskan Silakan. Okey, kita boleh teruskan. Jadi sebagai pengetahuan, tugasan utama kita memang untuk menemubual seseorang ataupun individu yang kita pilih dengan memfokuskan perjalanan dan perkembangan kejayaan beliau, termasuklah faktor pemilihan kejayaan, perubahan transisi serta kemajuan profesional. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya di sini ingin bertanyakan kepada Puan Bidah, boleh tak Puan kongsikan sedikit tentang latar belakang Puan? Terima kasih. Ika mute. Dapat dengar suara saya? Okey, sekarang dapat. Okey, sekarang dapat. Okey, minta maaf. Selamat malam, salam sejahtera dan selamat berkenalan kepada semua. Saya rasa ini pertama kali saya jumpa yang lain-lain juga. Okay, saya Puan Bidah Lucha, merupakan seorang bangsa kaya